Gelap gelemak kata orang Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ni biskut apa pilihan Gombak Gems adalah tu nampak tak? Home cookies. Ni dia. Kita akan rasa sekejap lagi biskut raya pilihan Gombak Gems. Let's go. Okey, kita buka dulu. Macam biasalah diorang mesti seal dulu benda ni, kan? So cantik, bekas dia kemas. Yes. Ni zaman sekarang tau dia ni. Dulu dia just tutup pakai wrap bubble je tau. Ni dah advance sikit, nampak lebih kemas dan tak ada angin banyak masuk. Okey, tengok tekstur dia cantiknya. Tengok tu. Nampak tak? Wah, gelap gelemak kata orang Kelantan. Okey. Bau dia seperti yang saya jangka. Macam sedap. Tapi kita tak rasa lagi. Let's go, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Menepati kriteria tekak saya ni yang coklat. Saya memang suka dark coklat. Memang menepati kriteria dia. Memang manis pun cukup-cukup. Kat mana nak dapat ni? Korang boleh pergi, kat sini pun ada nombor telefon dia. Saya akan tinggalkan di hujung video ni nanti. Dan sebenarnya dia adalah owner yang sama, Fahmi, kawan saya. Isteri dia yang buat. Homemade. So korang boleh pergi tengok episod yang pertama. Saya dah rasa red velvet ni, coklat dia memang sedap. Okay guys, itu sahaja biskut raya pilihan Gombak Gems untuk episod yang ketiga. Kalau korang ada mana-mana biskut raya yang nak saya cuba, nak saya review, nak saya rasa, nak saya promote ke, boleh komen di bawah dan hubungi saya. InsyaAllah kita akan cuba rasa biskut raya pilihan Gombak Gems yang korang punya. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Untuk semua warga Gombak kami datang lagi. Gombak Gems.